Hujan yang turun bagaikan mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di mana? Di Kola Cattle Farm Kulim, Sungai Tengas. Saya bersama dengan Abang Wan hari ini. Nampak? Nama macam jadi host kan? Abang Wan, kita kat mana sekarang ni? Sekarang kita di Kola Cattle Farm Kulim. Kita ada 400 ekor lebih lembu korban, yang mana harga dia bermula 4,900. Dan kalau tengok kat depan-depan saya ni, lembu dah tak banyak, semua dah lembu gemuk-gemuk. Boleh katakan lembu grade A yang dengan berat dia 250 ke 280, harga 5,500. Kalau perasan kan, nampak Abang Wan dia gelojor sikit, betul tak kan? Saya tanya tadi apa yang ada, dia dah sampai ke harga dah. So kalau saya rumuskan balik tadi, kita ada lembu-lembu korban untuk orang kata apa, customer-customer di utara lah, especially di Penang, di Kedah, di Perlis ataupun utara Perak dan sebagainya. So kita ada banyak kat sini. So macam Abang Wan cakap tadi, kita ada harga lembu korban kat sini bermula daripada 4,900 sampailah ke atas. Maknanya dos customer-customer surau dan masjid yang katalah bajet diorang ada 6,000 ke 6,500 kita ada. You all boleh tengok nanti keliling. So kalau tengok ni adalah filot nombor 2. Kita ada 4 filot dekat sini penuh dengan lembu-lembu korban untuk market di utara ataupun untuk customer-customer di utara ataupun untuk orang jemaah-jemaah surau, masjid dan sebagainya. So apa lagi, datang kat sini, pilih sendiri, ambil pahala sunat tu untuk pilih ternakan korban anda pada tahun 2025.